cakap selamat pagi. Ni pagi-pagi. Allah. Dah breakfast. Tengok. Yang ni yang semalam nak mandi kolam sangat. Tapi dia tak tidur lagi, tak bangun lagi. Yang ni pergi kedai, pergi cari air jet, sabun basuh pinggan, plastik sampah. Sebab nak cleaning rumah tu. Maklumlah masak kan dia dah berminyak-minyak. Cakap pagi-pagi saya, mak dengan ayah dah mandi kolam. Sebab semalam saya marah. Oh, ada orang call. Menangis sebab ayah tinggal. Ya Allah, sabar. Okay, day 3. Day 3 tadi lepas breakfast, kita orang kemas rumah, tangkap gambar, lepas tu ni berpisah lah dekat homestay tu. Planning asal nak pergi Menara Taman Sari. Tapi sebab kita ramai kanak-kanak, mood diorang semua tak berapa elok. Jadinya kita balik lah. Diorang balik Bukit Damar. Aisyah dengan Razif ni, kita orang balik Puchong lah, Kajang, rumah Pak Su. Kita balik rumah Pak Su. Tapi ni sekarang kita orang nak pergi cari Watson. Cari Watson, cari Zeus ke. Boleh belakang. Meneruskan perjalanan. Lepas tu mungkin kita akan singgah IOI City Mall untuk tengok Alia kerja. Sampai Bandar City. Melaka tengah. Lampau ada drive-thru Dia nak order apa? Kita ada kat sini. Nampak ni ada Mizway, ada Uniqlo, ada Coffee Bean, ada Burger King, ada Starbucks, ada Giant Grocers, ada Watson. Tu. Aim kita adalah Watson dengan Mizway. Tu Mizway. Ada drive-thru lah. Mizway ada pandu lalu. Tak, pandu lalu apa tu? Pandu lalu Coffee Bean. Alah, kena turun ke. Ada Baskin Robbins, ada Chu. Macam-macam Macam-macam ada kat sini ya. Jadi kalau datang Melaka, ingatkan reverse. Boleh datang sini lah untuk cuci-cuci mata. Serius lah, tak ada drive-thru. Mizway patutnya buat drive-thru. Ada orang tak puas hati. Ada Watson. Lepas tu tepi ni ada brand outlet Padini dengan Vinci. Vans. Sini macam syurga. Makanan, shopping. Okay, kita pusing ni. Oh, nampak ni Vans outlet, brands outlet. Padini. Ini weekend. Macam nak masuk. Tu ada Ada promosi Chu, juga. ada Baskin Robbins, lepas tu ada ni Kodak just Lenser. one. Lepas tu ada butik Jasmina. Oh, takut. Dia nak keluar. Dia nak keluar ke?
Siapa nak bagi Watson ni? Kenapa macam tak ada orang kat Watson tu? Ada lah. Nampak ada kepala. Tu sale. Alah, kalau sale pun ada lah orang. Tak, maksudnya Tu kenapa, ada. kenapa tak ada customer? Nakutkan. Kita nampak kaya tak? Takut dia tak layan kita sebab dia nampak miskin. Asyik nak takut kau orang ni buat apa? Orang pun manusia. Hasil dalam Watson ni tak rakam sebab Pening nak cari. Asyik beli. Asyik tangkapan. nah, hasil tangkapan. Aisyah beli ni Temporia ni. Lipstick dia. Dia dalam 20 lebih. Tengah promo rasanya. Daripada 59 lebih. Pasal ni pun sama juga. Aziz beli Omega 3. Omega 3. Oh, nak makan ikan. Omega. Dia obses pula dengan ikan punya ni. Jom kita pergi makan nak. Pergi makan apa? Drive thru ke apa ya? Kita berapa apa ni? Yelah, kita nak pergi makan pula. Fish Razif ambil apa bang? Super Book. Dia berupa Aisyah ambil mushroom single. Sebab kita nak makan dalam perjalanan pergi air-air pula. Kita dah sampai air-air. Masa untuk mencari Alia pula. Dia tak tahulah dia kerja kat Pak Seng ke Padini. Ada Padini ke sini? Ke tak ada Pak Seng? Pak Seng dekat bahagian Tracy. 490. 490. 490. 33. 33. 490 33. Tapi kalau nak lajun, boleh. Berapa? 29. Pilih beg raya je. Beg raya tu beg raya. Oh, 1, 2, 3, 4. Dia pakai tali pinggang lah. Kita cepur cepat. Confirm lah nak yang tu. Tengok dulu. Confirm lah nak beg tu. Tapi harga tu mahal. Jadi Kita tengok pula harga yang lain. Polo tu. Tadi tu tak ada ni. Kickers. Kickers. Orang tahu kualiti dia memang. Okey. Nama pun Nama Kickers. Thanos. Bugatti tu bang. Ni Alain Delon. Jangan pakai tu dia bisa cakap tu pula. Aku dah itu. Ni Kickers. Ni ha. Hari tu nampak dekat dekat Melaka tu lah yang one set tu. Tapi yang Melaka tu bukan Kickers. Dia nama lain. Ha. Dia macam ni kan. Sambung cari Alia. Kasut dia ada dua-dua. Rizky sekarang kita kena confirmkan kasut pasti ada. Sebab semalam Kak Zul dah jadi kasut rela. Tinggal sepasang. Satu je. Dia untuk 88 je. Ya, mana? Oh, no. Dia kasut raya. Kamu. Siapa tu? Macam mana? Ayon. Nak makan kat Ayon? Jom. Jom. Kita nak pergi cari makan. Kita makan kat Ayon. Sementara nak tunggu 8.30 Alia habis. Sebab kita nak teman dia pergi Mission. Sebab handphone dia problem. Tak tahu lah handphone dia ke SIM dia ke. Jadi marilah kita. Kita makan Texas chicken. Kita orang ambil set yang
Air Melo. Air Melo untuk air jasa. Macam ni, Miss Richard je. Dah, jom makan. Ada apa dalam ni? Tunggu se. Dah settle makan. Jadi sekarang tengah tunggu Alia untuk punch out. Lepas tu kita pergi, apa nama dia? Machine. Saya dah siap mandi, tukar baju, fresh up. Tapi tak mandilah, lapnya rudis basah. Sebab tadi dalam tandas ada orang dia cuci nangis anak dia sampai sini kita sumbat. Nasib baik dia settlekan sini kita sumbat tersebut. Kita pergi Dobi baju je. Tapi penuh. 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 Semua orang ada. Semua mesin digunakan. Ya, alamak. Semua tengah berjalan. Tu tengah baru nak masuk. Ya. Tengok bapak asuh dulu lah. Kita orang tadi pergi mesin settlekan handphone Alia. Tak ada apa-apa pun handphone dia. Mungkin SIM card dia. Lepas tu ni kita nak pergi Dobi. Tapi Dobi penuh. So kita balik rumah Pak Asuh dulu. Lepas tu baru kita fikir bagaimana. Masuk ke sini lah. Tak kau nak jadi kau bahagia. Untuk dinner. Dinner dengan Pak Asuh. Dekat Salam Duduk. Rizky dah nak tidur dah. Buat rekod kuat. Nasib lah baby. Ya sabar. Depan kanan. Kiri. Depan. Lepas makan kita jalan-jalan. Ni random vlog lah ni, hari ketiga. Daripada Melaka terus tiba sampai Putrajaya. Dia dah tak ada benda saya ni untuk sementara. Jadinya kita tamatlah vlog kita hari ni. 2 hari kita tamat sebegitu saja. Ni kita tamat secara proper. Cakap good night. Bye. Malas. Cakap selamat pagi. Ni pagi-pagi. Allah. Dah breakfast. Tengok. Yang ni yang semalam nak mandi kolam sangat. Tapi dia tak tidur lagi. Tak bangun lagi. Yang ni pergi kedai, pergi cari air jet, sabun basuh pinggan, plastik sampah. Sebab nak cleaning rumah tu. Maklumlah masak kan dia dah berminyak-minyak. Cakap pagi-pagi saya, mak dengan ayah dah mandi kolam. Sebab semalam saya marah. Oh, ada orang call. Menangis sebab ayah tinggal. Ya Allah, sabar. Okay, day 3. Day 3 tadi lepas breakfast, kita orang kemas rumah, tangkap gambar. Lepas tu ni berpisah lah dekat homestay tu. Planning asal nak pergi Menara Taman Sari. Tapi sebab kita ramai kanak-kanak, mood diorang semua tak berapa elok. Jadinya kita balik lah. Diorang balik Bukit Damar. Aisyah dengan Razif ni kita orang balik Puchong lah, Kajang, rumah Pak Su. Kita balik rumah Pak Su. Tapi ni sekarang kita orang nak pergi cari Watson. Cari Watson, cari Zeus ke Amboi, belakang. Meneruskan perjalanan. Lepas tu mungkin kita akan singgah IOI City Mall untuk tengok Alia kerja.
ada drive thru. Tahu. Lampau ada drive thru Dia nak order apa? Kita ada kat sini. Nampak ni ada Mizway, ada Uniqlo, ada Coffee Bean, ada Burger King, ada Starbucks, ada Giant Grocers, ada Watson. Tu. Aim kita adalah Watson dengan Mizway. Tu Mixway. Ada drive thru lah. Mixway ada pandu lalu. Tak, pandu lalu apa tu? Bandu lalu Coffee Bean. Alah, kena turun ke. Ada Baskin Robbins, ada Chu. Macam-macam ni. Macam-macam ada kat sini ya. Jadi kalau datang Melaka, ingatkan Delivers. Boleh datang sini lah untuk cuci-cuci mata. Serius lah, tak ada drive thru. Mixway patutnya buat drive thru. Ada orang tak puas hati. Ada Watson. Lepas tu tepi ni ada Brands Outlet, Padini dengan Vinci. Vans. Sini macam syurga. Makanan, shopping. Okay, kita pusing ni. Oh, nampak ni Brands Outlet, Brands Outlet. Pada ni Padani. Ini weekend. Macam nak masuk pun. Tu ada Ada promosi juga. ada Baskin Robbins. Lepas tu ada ni Kodak Just Laser. One. Lepas tu ada butik Jasmina. Oh, takut. Tu, dia nak draw. Dia nak draw ke? Tengok. Ke kereta tu? Kita nak pergi Watson sini. Kenapa nak pergi Watson ni? Kenapa macam tak ada orang kat Watson tu? Adalah. Nampak ada kepala. Tu selling. Alah, kalau sale pun ada lah orang. Tak, maksudnya Tu kenapa, ada. kenapa tak ada customer? Menakutkan. Kita nampak kaya tak? Takut dia tak layan kita sebab dia nampak miskin. Asyik nak takut kau orang ni buat apa? Orang pun manusia. Hasil dalam Watson ni tak rakam sebab Pening nak cari. Hasil beli, hasil tangkapan. nah, hasil tangkapan. Aisyah beli ni Temphoria ni. Lipstick dia. Dia dalam 20 lebih. Tengah promo rasanya. Daripada 59 lebih. Rasa ni pun sama juga. Razif beli Omega 3. Omega 3. Oh, nak pakai ikan. Omega. Dia obses pula dengan ikan punya ni. Dia lagi pergi makan nak? Pergi makan apa? Drive thru ke apa ya? Kita dia berapa apa ni? Yelah, kita nak pergi makan pula. Fish, Razif ambil apa bang? Super Whoop. Ribu rupa. Aisyah ambil mushroom single. Sebab kita nak makan dalam perjalanan pergi Air pula. Kita dah sampai Air. Masa untuk mencari Alia pula. Dia tak tahulah dia kerja kat Paksen ke Padini. Ada Padini ke sini? Ke tak ada Paksen. Paksen dekat bahagian Tracy. 490. 490. 490. 33. 33. 490 33. Kalau nak lagi cun, boleh. Berapa? 29. Pilih beg raya je. Beg raya tu beg raya. Oh, 1, 2, 3, 4. Dia pakai tali pinggang lah. Kita cepur cepat. Confirm lah nak yang tu. Tengok tu. Confirm lah nak beg tu. Tapi harga dia mahal. Eh, Kita tengok pula harga yang lain. 10 tu. Tadi tu tak ada ni. Kickers. Kickers. Orang tahu kualiti dia memang Okey. Nama pun memang tak Kickers. ada. Bugatti tu bang. Ni Alain Delon.
Jangan pakai tukar tu dia bisa cakap tu pula. Aku dah itu tu. Ni Kika. Ni ha. Hari tu nampak dekat dekat Melaka tu lah yang WhatsApp tu. Tapi yang Melaka tu bukan Kika, dia nama lain. Ha. Dia macam ni kan? Sambung cari Alia. Kasut dia ada dua-dua. Rizky sekarang kita kena confirmkan kasut pasti ada. Sebab semalam Kak Zul dah jadi kasut rela. Tinggal sepasang, satu je. Dia untuk 88 je. Ya, mana? Oh, no. Dia kasut raya. Kamu. Siapa tu? Macam mana? Ayon. Nak makan kat Ayon? Jom. Jom. Kita nak pergi cari makan, kita makan kat Ayon. Sementara nak tunggu 8.30 Alia habis. Sebab kita nak teman dia pergi mission. Sebab handphone dia problem. Tak tahu lah handphone dia ke SIM dia ke. Jadi marilah kita. Kita makan Texas chicken. Kita orang ambil set yang dua, yang Mexican wrap, ayam dua, lepas tu tambah nasi, mashed potato dengan coleslaw. Air Milo. Air Milo, tu air biasa. Macam ni, Miss Richard je. Jom makan. Ada apa dalam bilik tu? Kondisi. Dah settle makan. Jadi sekarang tengah tunggu Alia untuk punch out. Lepas tu kita pergi, apa nama dia? Mishi. Saya dah siap mandi, tukar baju, fresh up. Tapi tak mandilah, lap je dulu basah. Sebab tadi dalam tandas ada orang je cuci ngagis anak dia sampai sini kita sumbat. Nasib baik dia settlekan sini kita sumbat tersebut. Kita pergi dobi baju je. Tapi penuh. 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 Semua orang ada. Semua mesin digunakan. Ya, alamak. Semua tengah berjalan. Tu tengah baru nak masuk. Ya. Tengok bapak asuh dulu lah. Kita orang tadi pergi mesin settlekan handphone Alia. Tak ada apa-apa pun handphone dia. Mungkin SIM card dia. Lepas tu ni kita nak pergi dobi. Tapi dobi penuh. So kita balik rumah Pak Asuh dulu. Lepas tu baru kita fikir bagaimana. Sudah masuk ke sini lah. Tak kau nak jadi kau bahagia untuk dinner. Dinner dengan Pak Asuh dekat Salam Noodles. Meski dah nak tidur dah. Buat rekod kau. Asyiklah baby. Ya sabar. Depan kanan. Kiri. Depan. Lepas makan kita jalan-jalan. Ni random vlog lah ni, hari ketiga. Daripada Melaka terus tiba sampai Putrajaya. Dia tak ada benda saya nak untuk sementara.
jadinya kita tamatlah vlog kita hari ni. 2 hari kita tamat sebegitu saja ni, kita tamat secara proper. Cakap good night. Bye. Malas.